Tahan sampai 5 tahun. Mereka akan tumbang. Bila tak tahu? Saya tahu. Saya tahu. Tak boleh habaq. Tak boleh habaq. Menerusi peralihan sokongan. Ya, kerana mereka tu pun sedang yakin mereka akan jatuh. Mereka sedang kelupuk. Muka seorang-seorang com je kan, pucat je. Tapi tengok menteri-menteri tu, muka semua pucat. Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat mingguan Esko Kerajaan Negeri Kedah di Wisma Darul Aman Al-Ustar pada Rabu. Dalam perkembangan yang sama, Menteri Besar Kedah turut mendakwa bahawa usaha untuk menukar kerajaan yang dilakukan ketika ini mendapat sokongan daripada majoriti rakyat. Dan bila kita lemparkan perkara ini di tengah orang ramai, tak ada siapa yang bantah. Yang tu gusar ni seorang dua nak hilang kuasa tu saja. Tapi rakyat menyambutnya dengan baik. Mereka dah saksikan episod 22 bulan itu berulang setiap hari. Caput tangan kepada agama, caput tangan kepada perkara-perkara yang tidak patut, tekanan kepada pihak lain yang tidak sealiran. Berlaku dengan ganas, berlaku dengan lebih